Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aklan Sufi dan saya Anik, kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Kita sekarang berada di Kompleks Sukan Balai Pulau sempena Hari Sukan Negara. Hari ini memang penuh semangat. Berbagai aktiviti sukan dijalankan untuk galakkan gaya hidup sihat dan aktif. Nadi informasi, pencetus inspirasi. Kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarga serta para sahabat baginda. Selamat datang ke program kecergasan Kementerian Pendidikan sempena Hari Sukan Negara tahun 2025. Telah pun selesai satu agenda besar negara yang terkait rapat dengan belanjawan negara. Jadi kita rakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama merasmikan program kecergasan Kementerian Pendidikan Malaysia bersempena dengan Hari Sukan Negara. Ayo kita sama-sama bersukan, raihkan kesihatan, raihkan kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita telah sama-sama berkumpul di padang ini untuk mengadakan program kecergasan Kementerian Pendidikan sempena Hari Sukan Negara. Saya dimaklumkan pada hari ini ada 10 jenis sukan dan kita harap semua adik-adik dapat bersama-sama bermain sukan-sukan yang kita ada pada hari ini. Ada kriket adivira, ada penalty shoot out, ada netball shoot out. Kita tadi pun bersenam beramai-ramai, fun walk dan sebagainya. Ini merupakan satu program yang santai tetapi ia menjadi ikutan ramai lah untuk sama-sama dengan kita pada hari ini. Tahniah kepada adik-adik dapat sama-sama dengan kita pada hari ini. Tahniah kepada urusnya kerana menganjurkan program ini dan kita harap kita lebih dapat banyak lagi program-program sini sebab dia dapat mengumpulkan lebih ramai kawan-kawan kita untuk kita bersukan bersama. Dr. Muhammad Azami Ahmad, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Baiklah, apakah pendapat tuan tentang program Hari Sukan Negara pada hari ini? Yang pertama sekali saya nak betulkan dulu, jangan panggil tuan, panggil cikgu. Cikgu Azam. Boleh? Okey. Jadi tentang program kecergasan Kementerian Pendidikan pada hari ini nampaknya amat meriah. Semuanya telah diatur dengan sebaik mungkin dan ianya berjalan dengan lancar. Walaupun hujan renyai-renyai tetapi dia tidak mematahkan semangat semua yang menyertai program kecergasan Kementerian Pendidikan pada pagi ini untuk menghayati falsafah tentang kecergasan tubuh badan dan seterusnya akan membawa kepada kecerdasan otak kita dan juga keceriaan hidup kita. Jadi saya nampak di sini walaupun hujan renyai tapi semuanya bersemangat dan suasana amat meriah. Kesanan cikgu kepada murid-murid di samping kita berusaha untuk meningkatkan ataupun memajukan pencapaian dalam bidang akademik, tetapi jangan lupa untuk aktiviti untuk kecergasan kerana falsafah kita badan yang cerdas, otak cerdas. Saya Muhammad Ziauddin bin Mas'ad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Baiklah, apakah pandangan tuan tentang program Hari Sukan Negara pada hari ini? Program Sukan Negara sebenarnya sebagai satu penggalak kepada kita terlibat dengan kehidupan yang sihat melalui bersukan,
Itu semua ada galakan untuk generasi sekarang dan generasi yang ada sekarang untuk lebih hidup secara sihat dan cergas. Saya selaku pengarah pendidikan negeri Pulau Pinang, yang pertama ialah kita kena hidup dengan gaya hidup sihat. Apa gaya hidup sihat? Pemakanan yang sihat, menjaga bersenam, seterusnya menguruskan tidur yang betul dan mempunyai lingkungan rakan-rakan yang baik, yang positif, yang akhirnya menyebabkan kita berkembang dengan begitu sihat sekali, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Muhammad Syirot Melati, Pegawai Pendidikan Daerah Barat Daya. Baiklah, apakah pendapat Tuan tentang program Hari Sukan Negara pada hari ini? Alhamdulillah, program pada hari ini berjalan dengan lancar dengan penglibatan begitu ramai murid, dan kita ada murid-murid daripada pelbagai kaum yang menyertai pada pagi ini. Dalam keadaan yang penuh meriah, saya nampak kecergasan kita, dan kebetulan kita di Barat Daya, kita hashtag bagi jadi. Saya mohon hari kecergasan ini bukan di Barat Daya, bukan hari ini, ini adalah titik permulaan untuk kita teruskan lagi kecergasan, khususnya di sekolah di bahagian Barat Daya. Untuk murid-murid, kita harap yang pertama, jagalah kesihatan, khususnya kepada tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Termasuk juga anak-anak yang lain, jaga pemakanan, jaga budaya hidup sihat, agar kita sama-sama menjayakan konsep sihat dalam kalangan warga pendidikan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Kristina binti Zaid. Hari ini saya sertai fun run 5 km. Jika ada larian seperti ini, adakah Cik nak masuk lagi? Yes, I would definitely join lagi sebab seronok, and dalam masa yang sama kita boleh sihat. What is the program? What do you feel about this program? I feel excited and I feel very excited to play penalty today. What is the game that you play today? I play penalty shootout today. We win our first game and we're gonna win this penalty shootout today. Jadi informatif, pencetus inspirasi. Saya Muhammad Akil Sufi, saya Aisyah dan saya Irfan bersama kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru melaporkan sempena Hari Sukan Negara 2025 yang berlangsung di Kompleks Sukan Balik Pulau. Teruskan bersukan demi kesihatan dan perpaduan negara. Nadi informasi, pencetus inspirasi. Sekian, terima kasih. Bye.